segelintir masyarakat mengatakan bahawa masuk tanpa waran, kita menjalankan operasi atau tindakan secara berlebihan, menggeledah dan memecah pintu premis. Semua tindakan yang dilaksanakan oleh pegawai imigresen sememangnya tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang bermaktub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat datang ke sesi podcast bahagian penguatkuasaan buat julung-julung kalinya. Dengan tajuknya, Fakta Undang-Undang dan Salah Faham Masyarakat. Isu yang sering kita dengar setiap hari, tapi sejauh mana masyarakat benar-benar memahaminya? Inilah yang akan kita bincangkan dalam sesi podcast kita ini. Bersama-sama kita, insan yang sangat berpengalaman yang melalui pelbagai cabaran dan rintangan dalam bidang penguatkuasaan, iaitu Tuan Haji Basri bin Haji Othman, pengarah bahagian penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia. Selamat datang Tuan ke sesi podcast kita. Terima kasih Puan Oli. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat. Di kesempatan ini juga saya nak mengucapkan kepada bahagian penguatkuasa kerana berjaya mewujudkan podcast. Ianya suatu yang menarik untuk kita perkatakan. Mungkin banyak-banyak isu yang kita dapat kupas dalam podcast ini. Sebagai permulaan Tuan, bolehkah Tuan ulas isu tangkapan warga asing yang sering dikaitkan dengan dakwaan kuasa berlebihan, masuk tanpa waran, menggeledah dan memecah pintu premis? Bagaimana pihak berkuasa melihat dakwaan ini? Satu soalan yang baik. Isu ini banyak diperkatakan oleh masyarakat. Ada segelintir masyarakat mengatakan bahawa kita menjalankan operasi atau tindakan secara berlebihan. Di sini saya nak tegaskan bahawa pegawai-pegawai imigresen adalah pegawai penguatkuasa yang bertindak menguatkuasakan Akta Imigresen 1959/63, Akta Pasport 1966, Akta Anti Pemedangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, Akta Pencegahan Pembuahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, Peraturan Imigresen 1963. Justru itu tindakan pegawai imigresen dalam menjalankan operasi ini adalah dikawal oleh undang-undang dan juga SOP dalam bentuk arahan tetap Ketua Pengarah Imigresen. Jadi semua tindakan yang dilaksanakan oleh pegawai imigresen sememangnya tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang termaktub. Sebenarnya Tuan, apa tujuan penggeledahan yang dilakukan? Okey, apabila kita masuk ke sesuatu permis, kita melakukan penggeledahan untuk kita mendapatkan bukti supaya apabila siasatan dijalankan, penama ataupun OKT ini dapat kita tuduh di mahkamah. Saya nak jelaskan penggeledahan tanpa waran di mana pegawai imigresen diperuntukkan kuasa di bawah Seksyen 51/1/A kecil Akta Imigresen 1959/63 yang memperuntukkan bahawa seorang pegawai kanan imigresen boleh tanpa waran untuk masuk dan menggeledah mana-mana permis. Maknanya pegawai kanan imigresen yang termaktub di dalam Akta Imigresen ianya boleh masuk dalam permis untuk melaksanakan penggeledahan atau memberhentikan dan menggeledah mana-mana vessel, kenderaan atau pesawat udara sama ada di tempat awam atau tidak. Penoli. Kapal terbang pun kita boleh tahan. Kita ada peruntukan. So, untuk masuk tanpa waran, itulah peruntukan yang diperuntukkan kepada pegawai imigresen. Kuasa yang sama turut diperuntukkan kepada pegawai imigresen di bawah Seksyen 31 Atik Sum. Di bawah Atik Sum pun kita ada undang-undang yang benarkan kita masuk tanpa waran. Dan di bawah Akta Pasport, Seksyen 10A, 10B, 10D
juga memberi kuasa kepada pegawai kanan immigration untuk masuk tanpa waran. Dan bagi tujuan kita nak melaksanakan penggeledahan tanpa waran tadi, pegawai kanan yang masuk atau dia mengarahkan pegawai-pegawai lain masuk dan bertindak di atas kuasa pegawai kanan tadi. Dan bagi setiap penggeledahan yang kita lakukan, pegawai immigration perlu membuat laporan polis. Maknanya kalau kita masuk dalam permis, setelah selesai kita melaksanakan tugasan kita, kita perlu membuat laporan polis. Dan juga kita perlu menyediakan laporan dalam tempoh 24 jam untuk kita hantar kepada Ketua Pengarah Immigration. So di sini saya rasa sepatutnya tidak timbul isu penggunaan kuasa berlebihan dalam penguasaan oleh pegawai immigration. Jadi berdasarkan apa yang saya terangkan tadi, semua aktiviti operasi yang kita laksanakan berteraskan kepada SOP dan arahan tetap Ketua Pengarah Immigration. Terusnya Tuan, Ya. soalan yang kedua. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan. Isu reman yang sering dipersoalkan oleh masyarakat, khususnya apabila melibatkan warga asing yang boleh reman sehingga 14 hari. Boleh pihak Tuan jelaskan apakah asas perundangan yang membolehkan tempoh reman tersebut dilaksanakan? Dalam isu peruntukan di mana kita menahan seseorang yang ditangkap kerana kesalahan immigration ataupun kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63, undang-undang memperuntukkan bahawa seseorang warga negara yang ditangkap, warga negara yang ditangkap tidak boleh ditahan melebihi tempoh 24 jam tanpa kebenaran reman daripada magistrate. Jadi untuk tangkapan warga negara, ianya tidak boleh ditahan melebihi tempoh 24 jam. Dan bagi seseorang yang bukan warga negara, warga asing lah, termasuk penduduk tetap, tempoh menahan yang dibenarkan oleh undang-undang adalah selama tempoh tidak melebihi 14 hari dan boleh disambung dengan perintah magistrate. Okey, ada dua ya. Kalau warga negara, kita tahan warga negara di bawah Akta Immigration atau pasport, tahanan tersebut tidak melebihi tempoh 24 jam. Tapi kalau warga asing, ianya tidak boleh melebihi tempoh 14 hari dengan perintah magistrate. Sementara peruntukan undang-undang untuk kita menahan, ianya termaktub di bawah perkara 5/4 Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi di negara. So semuanya berkisar kepada perkara 5/4 Perlembagaan Persekutuan. Dan subsection 51/5/A Akta Immigration 1959-63 memperuntukkan bahawa seseorang warga negara yang ditahan tidak lebih 24 jam tanpa perintah magistrate, dan subsection 51/5/B memperuntukkan bahawa selain daripada warga negara, iaitu orang asing yang ditangkap kerana kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63, boleh ditahan tidak lebih 14 hari tanpa perintah daripada magistrate. Maknanya subsection 51/5A Akta Immigration untuk warga negara dan subsection (5)B kecil pula untuk warga asing. Mengapa ada perbezaan? Warga negara tidak lebih daripada 24 jam. Warga asing tidak melebihi 14 hari. Perkara 5/4 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan mengenai tempoh tahanan bagi selain warga negara yang melakukan kesalahan, selain warga negara iaitu orang asing yang melakukan kesalahan undang-undang immigration. Perkataan tempoh penahanan 24 jam itu diganti sebagai
14 hari. So justru itu saya merasakan bahawa tindakan penguatkuasaan oleh Jabatan Immigration ini adalah selaras dengan undang-undang negara. Dan saya harap penjelasan ini dapat difahami oleh masyarakat keseluruhannya. Apa yang dapat saya simpulkan, bagi setiap tindakan Jabatan Immigration Malaysia adalah berdasarkan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Semoga kita berjumpa lagi di sesi podcast seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.